Film dan lagu-lagunya mungkin ramai yang tidak tahu apa yang terkandung di dalam tinta emas serta pandangan jauh seorang seniman. Dek kata-katanya, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Kami mempersembahkan slot istimewa Getaran Jiwa P. Ramlee oleh Nizam Muhammad. Selamat malam, selamat datang ke Capitol Theatre. 100 tahun Capitol Theatre, teater yang penuh bersejarah. Apa khabar semua pada malam ini? Alhamdulillah, saya melihat ramai yang masih mencintai seniman-seniman, seniwati-seniwati, khususnya Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Tahniah kami ucapkan kerana berada di tempat ini. Semua tepuk tangan. Di pentas ini jugalah bersejarah filem Anakku Sazali difilmkan ketika dalam teater bersama Allahyarham S. Kadarispan. P. Ramlee rahimahullah ta'ala, mudah-mudahan Allah merahmatinya, adalah seorang seniman yang berdakwah di dalam karya seni. Banyak dan ramai orang masih tidak mengerti. Beliau menyampaikan sesuatu mesej itu seperti kata orang Melayu, serampang dua mata. Serampang dua mata maksudnya itu, jikalau kita melihat dengan ilmu, kita akan mendapat ilmu. Jika kita melihat dengan hiburan, kita akan dapat hiburan dan terhibur hati kita. Contohnya, P. Ramlee mencetuskan untuk kita banyak membaca seperti firman Tuhan, iaitu Iqra, bacalah. Dan juga seperti dalam, saya beri satu contoh, dalam lagu Getaran Jiwa, Getaran Jiwa Melanda Hatiku, itu adalah dipetik daripada surah Al-Anfal ayat nombor 2, yang bermaksud orang-orang yang benar-benar beriman itu apabila disebut nama Allah, nama Tuhan, maka bergementarlah jiwa mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Tuhan, ayat-ayat dalam Al-Quran, maka bertambahlah iman mereka. Dalam lirik Getaran Jiwa itu bertambah, berkembang dan juga madu, manis bermadu, iaitu iman itu manis. Sama juga di dalam ini, ibu-ibu ramai yang tidak suka, ya. Siapa yang suka ibu-ibu lagu Madu 3? Ada yang suka lagu Madu 3? Ada yang semenjak lahir sehingga meninggal dunia tidak suka lagu Madu 3 wanita-wanita. Kerana apa? Dipikirnya itu adalah satu promosi untuk kahwin 2, 3, 4, ya. Tetapi tidak. Lagu itu P. Ramlee, Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, menyampaikan adalah satu teguran keras kepada kaum lelaki. Dia umpama dua orang sahabat sedang duduk di warung kopi, dan seorang sahabat ini orang kata-kata, dia kata, kemudian dia menyatakan, senangnya dalam hati kalau beristeri 2, seperti dunia ana yang punya. Betul, ya? Betul, ya liriknya? Kemudian kepada isteri tua kadang sayang padamu. Ini orang tua ni, sebab isteri tuanya kadang sayang padamu. Apabila beristeri muda, yang tua rasa dirinya muda, I say I love you. Kemudian sahabatnya yang lagi satu mendengarkan dan bertanya, jikalau isteri tua merajuk, kawan dia yang kata ni menjawab, balik ke rumah isteri muda. Sepatutnya bila isteri tua merajuk, dia tahu kendalikan perkahwinannya, rumah tangganya yang pertama. Kalau dua-dua berajuk, anak kahwin 3. Itu tidak sepatutnya, itu jalan mudah. Sebab itu di dalam Al-Quran Tuhan menyuruh kita untuk apa? Kahwin 2, 3, 4. Jikalau engkau tidak boleh berlaku adil, melakukan kezaliman, cukup dengan 1. Sebab itu kemudian teguran keras, nasihat Allahyarham Tan Sri P. Ramlee menyatakan apa? Mesti pandai apa? Mesti pandai pembohong. Kenapa bukan membohong? Kenapa digunakan pembohong? Kerana lelaki yang suka kahwin satu lompat satu ni banyak pembohong. Sebab itu kawan dia kata, kau mesti pandai pembohong. Kemudian dia sebut mesti pandai temberang. Apa maksud temberang? Temberang kalau ikut bahasa Dewan Pustaka Melayu, kamus Dewan Pustaka Melayu, temberang ialah tali kapal yang berpintal-pintal untuk meneguhkan tiang kapal supaya apa? Kapal itu dapat bergerak dengan
steady, kena pandai berdiplomasi dengan isteri pertama. Kalau sudah layak, baru isteri kedua. Tetapi jangan sampai hai pecah tembelang, kerana engkau kesana kesini kau membohong-bohong. Pecah tembelang ada disebut dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu apabila seorang mukmin, seorang itu dia menipu, maka malaikat akan lari daripadanya kerana busuknya bau pembohongan itu. Apabila malaikat lari, maka siapa yang datang? Syaitan. Sepatutnya berkahwin 1, 2, 3, 4. Kalau itu satu nikmat, nikmat itu mendekatkan kita kepada Tuhan, bukan menjauhkan kita daripada Tuhan. Itu lagu.